Oh, kena. Kena kan, kena. Kena bang. Dia ambil. Dia datang kan. Tak sempat dia buat intro. Tu dah ambil OT satu. Nampak oh. Itu dia. Oh, banyak geng. Dia main depan tu. Tapi tak sampai sini lagi. Takut geram tu. Ha? Oh, siapa tu? Bang. Hai. Ha? Ha. Baru tabur-tabur roti. Tu kan. Korban. Oh, saiz idaman. Tak on record. Dia datang lah. Ada. Boleh tahan. Itu dia. Oh, mantap. Itu lah. Diam-diam. Tapi dia tak banyak lah dia. Sebab ada alu kacau tu. Ada alu duduk kacau. Ha? Buk? Rambut T je. Dia buat satu mata pun tak apa. Kalau dia kejar tu, dia lari lah. Biasa dia akan datang rapat tepi kan. Pandai mancing kamu, tak pernah Try. Dia kalau kali try tu tak ada jalan keluar. Mana? Pelampung tu beli. Rambut dia semua. Perambut buat. Mata kecil je. Nampak dia datang kan? Orang tu dia hilang. Bising-bising nampak bayang, takut. Dia takut tak? Macam dia main tengah, kadang dapat pergi, kadang dia tak datang langsung. Main tengah saya. Main tengah je. Tu. Dia tu. Dia tu bang. Tu. Dia ambil satu. Oh, besar tu. Oh, besar. Dia tak banyak. Kalau dia banyak, sonok. Sekali datang 10 ekor, 20 ekor. Tu senang mancing dia. Boleh dapat semua kalau dapat. Tak. Kalau ada 10 ekor pun tak dapat pun ada bang. Kalau datang 10 dapat. Oh. Benda dalam air ni susah nak jangka. Kena. Kena kan, kena. Kena bang. Kena kan, kena. Ini padu geng.
besar ni. Saiz juga geng. Ui. Ha? Licin ke macam ni? Licin mah tak apa. Tadi tu saya dah jatuh tadi. Nah, betul pegang je. Saya rasa karen dulu. Aduh. Boleh tu. Sikit kena. Allah Akbar. Allah Akbar. Tu dia geng. Ada banyak tadi Ada lagi? Tak ada umpan, tak ada mesti. Ha. Nak mancing ke? Balik dah. Oh, balik dah. Oh. Ini saiz. Oh, putus. Nak sikit je lah. Tak makan pun dah getol. Saya ada 900 gram kot. 900 ada. Okey, terima kasih. Okey. Ada lagi tu, ada lagi tu. Kita beli roti nanti. Roti tadi. Oh, kena. Sekor lagi geng. Oh, padu-padu. Ni padu geng. Oh. Oh. Oh, gorgon. Oh. Oh. Besar geng. Wish. Oh. Bagi dia pergi dulu. Bagi dia pergi. Yang ni kasar geng. Oh, padu. Oh. Macam mana kau buat naik ni? Oh. Oh. Nekan geng. Tak naik. Alhamdulillah, ya Allah. Oh, besar geng. Okey. Kita lagi.
Okey. Lubang saya sepadu. Oh, besar kan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. So dah tengah hari lah, ke 11.30. So pagi tadi ceritanya hujan lebat dalam pukul 3 pagi. So plan aku memang nak cari ikan loban lah, sebab pagi air surut. So lepas hujan tu aku terus beli roti kat kedai. Kita cari loban, tak tahu tabur roti. Alhamdulillah ada set. So alhamdulillah ada hasil geng. Kasar-kasar ini. Saiz-saiz. Saiz pecah tong. Tadi dah tarik tadi, lepas tu dia lari-lari lah. Hari pun dah gelap ni, tak nak hujan. So kita tengok hasil ni geng. Hasil ni. Kita geng. Ini besar. Besar tong. Air mineral ni. Oh, saiz padu geng. Nanti kalau sempat aku timbang lah besar ni. Berapa? Okay. Aduh geng. So tadi dia main kat tengah. Alhamdulillah kita pujuk. Dia rapat kat tepi kan. Sebab tadi ada alu-alu duk main, duk entam ikan tadi. Aku kira kupau dah. So itu hasil ni. 1 kilo lebih ni. 1 kilo 4, 1 kilo 5 tu. Nanti dia timbang geng. Okay, terima kasih kepada nonton geng. Assalamualaikum. Bye.